Harga dia tak mahal bang. Harga dia cuma RM5,189 sahaja. Okey guys, so hari ni aku akan test sebuah motosikal terbaru daripada Honda. Ini adalah Honda Aero E. Kira kategori 1.5 cc lah. Ini untuk motor ni bagi aku sangat comel. Untuk korang pakai harian kan, pergi kerja, balik kerja, memang sangat sesuai lah. Nak naik dekat-dekat. Okay. Untuk displacement ni jenis 118cc, 9.1 horsepower dan 9.5 Nm of torque. Bagi aku lah, secara peribadinya, korang nak bawa pergi jalan dekat-dekat, okey. Nak bawa jalan jauh-jauh, boleh juga. Tapi dia memang agak termenung sikit. Kalau korang jenis santai, boleh tak dengan lah. Untuk motosikal ni juga dia punya lampu depan LED, lampu belakang pun LED. Kalau tengok lampu depan di RL light dia memang sangat panjang. Dia macam bawah ni. Nampak macam U-shape punya lampu lah. Dan saiz tayar depan 90 14 inci dan saiz tayar belakang 190 14 inci. Dan suspension depan dia datang dengan telescopic fork, piston caliper, tak ada ABS, tak ada traction control. Untuk belakang menggunakan sistem brake, drum brake. Dan dia punya suspension belakang menggunakan monoshock. Dia one side punya swing arm menggunakan monoshock. Dia tak pakai dual shock lah. Selalu kalau tengok kebanyakan sisi lah dia akan pakai dual shock. Tapi untuk motor ni dia pakai monoshock sahaja. Kalau kita tengok compare monoshock dan juga dual shock ni kan, monoshock ni dia lebih stabil lah. Jadi kita nak pakai pedal highway, kita dalam motor lah. Motor jalan lagi tak jalan pedal. Jom kita try itu speed sikit lah. Plus tak nak pergi guys. Plus tak nak pergi. Plus memang tak nak pergi. Dia dah plus habis Rakyat tadi laju yang aku bawa boleh dapat 80 lagi. 80 saja boleh laju lah. Untuk jalan yang pendek macam gini lebih kurang 80 sahaja dapat. Motor ni harga dia tak mahal. Harga body RM51.89. Untuk korang pakai dekat-dekat pergi kerja balik kerja, untuk bagi buang rumah, pakai pergi pasar, pakai anak sekolah, sangat sesuai lah. Tapi kalau korang jenis nak pakai untuk pergi long distance ride, weekend ride, dia tak berapa nak sesuai. Okay, lagi satu kelebihan motor ni, dia ada sepunya compartment 6.5 liter. 6.5 liter di compartment, naik tangki 5.5 liter. 6.5 liter tu agak-agak aku boleh masuk dalam satu biji helmet open face. Agak-agak lah satu biji helmet besar je. Tapi aku try sebelum ni lagi lah. Dengan pandangan kasar dapat macam ni. Daripada segi riding position dia punya kursi lembut. Kalau kita tengok dia punya suspension belakang, okay. Riding position selesa lah. Riding position selesa lagi. Dia ada skuter lah, dia santai. Daripada POV bila kita duduk korang tengok. Bila aku duduk, so inilah dia punya floorboard dia bagi aku agak kecil sikit. Tengok saiz kaki aku. Aku kaki saiz 9 kan. So bagi aku floorboard dia agak kecil sikit lah. Ni kalau jalan jauh memang termenung. Jalan jauh memang termenung. Jalan dekat okey. Okay. Daripada depan macam ni. Boleh tengok macam inilah dia punya POV bila kita ride motor ni. Untuk seat height dia bang 780 seat height. So untuk orang-orang Asia yang tinggi 16, 17 tu okey, boleh naik, tak ada masalah. Dia akan sampai lah. Kalau menjinjit pun mungkin sikit saja. Okay, so far itulah basic info yang ada untuk motosikal Honda Aero E ni.